Ramai orang kata saya tak boleh menyimpan sebab gaji saya kecil. Tapi sebenarnya tuan-puan, bukan sebab gaji kecil, sebab formula kita salah. Kebanyakan orang bila dapat gaji terus belanja dulu. Lepas tu baru fikir nak menyimpan dengan baki yang tinggal. Masalahnya baki tu selalunya tak pernah ada pun. Betul tak? Kalau kita terus guna formula ni, sampai bila-bila lah tuan-puan memang tak akan mampu menyimpan. Jadi ubah cara kita sekarang. Bila dapat gaji, simpan dulu sekurang-kurangnya 10% daripada pendapatan. Ini bukan saya kata, tapi pakar kewangan Malaysia iaitu Tuan Azizi Ali. Tak kisahlah gaji besar ke ataupun gaji kecil, yang penting kita konsisten. Sebenarnya tuan-puan memang boleh menyimpan. Tapi apa bukti dia? Buktinya tuan-puan dipaksa menyimpan 11% dalam KWSP. Kalau kerajaan tak paksa pun, mungkin ramai yang tak sempat simpan langsung. Betul tak? Jadi nak berjaya dalam simpanan ni memang kena paksa diri. Bukan tunggu duit lebih, tapi cipta tabiat menyimpan. Simpanan ni bukan soal berapa banyak kita simpan, tapi berapa lama kita konsisten. Macam kita gosok gigi tak boleh buat sekali je seumur hidup. Kena buat hari-hari. Atau macam student nak berjaya, kena hadir kelas setiap hari. Begitu juga dengan menyimpan, kita kena istiqamah. Jadi tuan-puan, lepas ni bila dapat gaji, simpan dulu baru belanja. Kalau susah nak disiplin simpan duit, mulakan dengan simpan emas. Sebab bila dah tukar duit kepada emas, kita akan rasa hilang nak berbelanja. Tapi semangat nak kumpul tu makin kuat. Nak mula menyimpan emas dekat Bubbly Gold ni, kita boleh mula serendah RM100. Jadi untuk tuan-puan yang belajar mulakan simpanan emas, jom saya bantu. Boleh refer pin video saya untuk daftar akaun emas secara percuma. Follow rapat-rapat untuk ilmu emas dan kewangan. Mantap!